rim Jepun kita banyak, tetapi stok untuk rim Jepun ni ada satu-satu model tu yang sangat susah dapat stok. Hari ni Wan Cina nak unboxing satu rim yang untuk GTR A35 yang sangat susah dapat stok dia. Jom kita tengok. Okay guys, so inilah rim dia, Advan GT untuk GTR A35 guys. So sebelah Wan Cina ni ada satu T37 dah, tapi rasa lagi tak cukup, nak stok lagi untuk Advan GT ini. Okay, so kita cakap spek dulu sebelum kita buka kotak, tengok rupa rim dia macam mana. Okay, spek dia sini. Okay, yang belakang ialah 20x11 JJ, offset 5 sahaja. Okay guys. Okay, untuk yang depan pula ialah 20x10 offset 35. Okay, so spek ini adalah cantik untuk GTR, memang duduk fender cantik-cantik guys. Okay, so kita tengok atas sini ada cap dia, memang optional. Okay, memang kena beli lain lah cap dia. Ada orang juga yang suka pasang cap, ada juga orang yang tak suka pasang cap. Nampak? Dengar bunyi ni. Oh, kualiti bagus ni. Okay, so kita buka tengok rim dia rupa macam mana dulu. Kita belanja sikit rupa rim macam mana. Okay. Okay guys, inilah rupa dia. Okay, betapa concave-nya rim ini, nampak ke dalam sangat. Memang cantik gila spek dia. Okay, offset 5. Bawa berapa dalam rim ni. Okay, so rim ini macam biasalah, tak payah cerita banyak sebab orang semua dah tahu. Okay, rim ini adalah rim forge. Okay, nampak anti-slip line belah sini semua ada. Okay, concave dia memang cantik. Lepas tu sini dia memang ukira. Okay, nampak Advan Racing made in Japan. Okay, Japan made. Okay, nampak surat beranak sini semua ada. Tahun 2023 bulan 4 19 hari 19 lah, hari 19 lah. Okey. Okey, so kita timbang dulu tengok berat forge rim ini untuk GTR berapa. Ringan gila guys. Kita timbang dulu tengok berat berapa. Okey guys. Korang boleh nampak betapa ringannya rim ini untuk GTR, memang tambah performance, memang sedap pakai. Okey. 10.10 kilo sahaja. Betapa ringan rim forge ini untuk GTR. Ini adalah daripada Yokohama lah, nama Yokohama Advan Racing. Okey. So memang mantap rim ni. Okey, ada ready stock dekat kedai Wan Cina. Ada juga kalau nak cari, boleh cari Wan Cina. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.